right. Nice. That's right. Alright. So, assalamualaikum dan selamat pagi. Kembali lagi bersama aku. Hari ni kita mancing lagi di salah satu spot kapal baru lah. Jambatan kapal baru. Okay, kita meranduk lagi sebab aku tahu korang ada yang komen nak meranduk, bila nak meranduk. So, hari ni aku try meranduk lagi. Tengoklah hasil apa ada. Kita macam biasa target siakap. Dan okay, aku akan cari kepas sikit untuk buat laut lah. Okay, so pada yang baru tengok channel aku, selamat datang. Aku ucapkan, dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Aku nak set up semua, and then nanti kita pergi mancing. Alright, ada satu lagi info, geng. Pas pada jambatan ni ada satu kolam ikan baru buka. Kolam mancing air masin, kolam mancing RSN tak silap aku. Okay, korang boleh lalu lah jambatan ni. Lepas jambatan, kolam corner kiri ada nampak signboard. So korang turun, kolam dia dekat situ, geng. Kolam air masin. Yang aku pastilah, yang aku tahu lah. Aku tak sure sebab aku tak pernah try. So korang boleh call lah. Sebab aku tengok ni macam cantik, macam kolam lah. Ada kursi apa semua, geng. Dan dekat banner depan tu dia ada nombor telefon, korang call. Korang tajalah dia kolam kat mana. Tapi aku rasa ni kolam dia. Itu saja kot info. Okay, korang minat nak try kolam ni, boleh lah try, okay. Kolam ni aku tak try lagi, tapi insyaAllah akan datang aku akan try lah. So apa-apa pun, jom kita mancing. Alright guys, untuk hari ni aku menggunakan setup daripada Dukio. Kalau korang boleh tengok ni, Dukio FSI 800 warna merah ni lah, okay. So dia punya gear ratio 521. Ball bearing semua tak pasti, kena tengok kat kotak. Dia tak ada tulis berapa ball bearing. Mungkin print dia punya nombor tu dah terprint ke apa ke. Okay, ni dah saya 800 je. Memang sedap-sedap lah saya UL lah. Comparekan dengan Artemis Plus. Okay, yang ini 16 lah. Bright daripada Canadian 2 LB. Dan leader ni 30 LB daripada ni lah, Tornado, okay? Tornado Fishing Fluoro Short Leader, fluorocarbon 80%. Yang ini 3.0, diameter dia 0.3 mm lah, 50 meter 3.0. Tak pastilah berapa LB sebab dia tak ada pakai berapa LB okay? Fluoro Short Leader daripada Tornado Fishing. Kalau korang berminat, korang boleh check out lah dekat beg kuning dan juga link di description ni. Ni dia 100% visible. Banyak kan, 50 meter. Dia 80% lah tapi pada Tornado Fishing. Aku pairkan dengan jig head 3 gram dan juga Gladys lah. Gladys ikan 4 cm warna parrot Amat saya kapal. Strike. Ada ke? Alah, coba main.
Comelnya. Paslah. Oh, ketuk. Oi. Oh, kecil. Iya. Oh, yang ni kasar sikit, yang ni kasar sikit. Alah lecet. Oh. Lecet, lecet. Alhamdulillah. Oh. Menggunakan Gladius. Busuk kan? Tak masalah. Okey lah. Saya sedap. Boleh tahan tak saya? Boleh tahan saya? Lepas lah buat itu anak. Ya. Jual lah ya? Nanti anak jual. Oh. Kena selesai. Turut lagi kan. Bola dari aquarium sedap ni. Bye bye. Tu. Serai. Alhamdulillah boleh tahan saiz. Yang ni kita tapau lah buat lauk.
Strike. Kenapa ni? Alah. Kan cakap batu ke apa tak? Oh, apa ni makannya? Kepah dulu kan. So kita rehat jap. Bukan rehat lah, kira kita dah habis lah mancing kita untuk hari ni. Alhamdulillah ada hasil lah. 3 ekor yang aku ambil lah untuk tapau. Saiz boleh tahan lah. Boleh lah. Saya Tesco kan. Then kita ada kepah ni, banyak juga. Mungkin dalam 3 kilo 5 kilo kot untuk makan-makan sendiri. So itu sajalah untuk video kita kali ni. Jangan lupa untuk, kalau korang berminat, boleh dapatkan ni lah, Dokio, Dokio CL800 ni. Boleh juga untuk main siakat cendol ni. Okay. Yang pasti jangan bagi terendam reel lah. Okay, harga pun murah, RM20 je, 20 lebih je. Korang nak expect apa, gendam-gendam memang karat lah. Tapi kalau tak gendam, insyaAllah tahan. Aku ada sebiji yang warna hitam, memang ok lah, tahan lagi sampai sekarang. Sama juga Dokio CL800. Dan G-Head dengan SP lah. Mana berminat, korang boleh check out dekat description kat bawah. Okay. Sehingga kita berjumpa di video akan datang. Assalamualaikum.